Ini adalah mikroskop yang digunakan untuk menganalisis dan memeriksa darah secara langsung. Mikroskop ini digunakan bagi melihat sel-sel darah merah dan boleh mengimbas lebih 10,000 kali ganda. Satu titik sampel darah akan diambil melalui hujung jari dan diletakkan di bawah mikroskop untuk dianalisa. Darah hidup yang diambil tadi akan diimbas di bawah mikroskop. Di sini anda boleh melihat sel-sel darah merah yang pekat dan melekat di antara satu sama lain. Ini menunjukkan sel-sel darah merah tersebut tidak mempunyai oksigen yang cukup. Terdapat banyak sisa-sisa makanan yang tidak dapat dihadamkan dan kristal kolesterol. Keputusan ujian ini sebelum menggunakan produk VCAN. Jika keadaan darah seperti ini berlarutan, ia boleh menyebabkan berlakunya komplikasi lain seperti serangan sakit jantung atau strok. Penjagaan kesihatan amat perlu dititik beratkan untuk mengawal dan mengekalkan kecergasan. Sekarang pelanggan akan menggunakan produk VCAN untuk selama 10 minit. Selepas 10 minit, sedikit sampel darah akan diambil sekali lagi di jari yang sama untuk dianalisa di bawah mikroskop. Mari kita lihat dan saksikan apakah keputusan darah yang diperolehi. Inilah hasil keputusan sampel darah yang diperolehi selepas 10 minit memakai produk VCAN. Selepas dianalisa secara langsung, produk VCAN mampu membantu mengaktifkan sel-sel darah merah yang beroksigen. Keputusan ujian ini juga menunjukkan makanan yang tidak dapat dihadamkan dan kristal kolesterol tadi telah tiada kerana telah larut atau cair di dalam aliran darah. Ini membuktikan jelas bahawa keadaan sel darah merah akan bertambah sihat apabila menggunakan produk VCAN.